Design dia sama, warna dia sama, tapi brand lain. Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall, mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, buat kembali lagi. Hari ni aku baru je dapat smartphone terbaru daripada Honor yang tengah digembar-gemburkan, yang sama sebiji macam brand Apple ni. Jadi, apa yang bagus tentang Honor 600 Pro ni? Jom kita unboxing. So guys, ini dia Honor 600 Pro. Okay, kita unboxing yang 600 dulu. Aku dapat dua, yang 600 dan 600 Pro, tapi kita nak tengok yang Pro version dulu. Dia punya packaging memang sama macam siri 600 yang aku unboxing tu, 600 Lite. Datang dengan warna putih box dia dan dia ada tulisan finishing 600 dekat sini. Dan yang spek yang aku dapat ni ialah 256GB storage dan 12GB RAM, dan color yang tengah hype sekarang ni ialah warna orange lah. Jadi jom kita tengok apa yang korang akan dapat dalam box ni. Buka. Okey, first sekali kat sini phone dia. Ush. Okey, aku letak kat tepi dulu. Tengok lagi dalam box. Ada SIM injector. And dapat dia punya adapter dan kabel. So ini dia punya adapter jenis stripping. Stripping ni memang best nak guna lah. Dan dia support 80W Honor Supercharge. Memang besar dia punya charging dia. Dan kita tengok lagi ini punya kabel. Kabel dia ialah Type C, Type A tu Type C, dan dia punya quality kabel memang quite nice, memang tebal. Besar-besar lah. Aku tak buka, tunjuk macam ni. Dan apa lagi yang dapat dalam ni? Ini dia punya casing. Casing jenis silikon, transparent color macam ni. Lebih better bagi sebab dia nak tunjuk warna ni lah. So itu yang korang akan dapat. Oh, aku perasan yang untuk Honor 600 ni dia tak ada macam guideline warranty. Biasanya dia ada dekat sini, tapi tak ada. Okay, tak apa. So bagi aku kemas sekejap, kita tengok punya phone pula macam mana. Ya, ini dia phone. Jom kita unbox. Kita buka ni. So ya, warna orange dia memang nice. Kalau sekali tengok, sama tak macam brand buah ni? Dia punya design, tengok. Kalau letak sebelah-sebelah ni, macam nak sama kan? Tapi taklah. So yang ni lebih kecil, saiz dia lebih kecil sedikit je. Dan dia punya susunan untuk warna dia ada just satu tone saja. Tapi punya bang kamera ni memang tiru lah, lebih kata tiru. Sebab boleh tengok dia punya, nampak tak flash dekat sini. Dan ini dia punya setup kamera. Dia datangkan dengan 3 setup kamera, 1, 2, 3. Dan yang uniknya dia kamera yang ni. Nampak tak, dia lebih more bujur untuk kamera ni. Dan dekat tepi dia macam ni, sama punya dengan brand ni. So ini punya kamera, action button lah lebih kurang. Lalu charging port kat sini, punya speaker. Dan dekat tepi dia kosong macam ni lah. Dan yang bagusnya untuk finishing dia ni memang tak tinggalkan kesan cap jari. Walaupun korang pakai ni tak pakai casing ni pun tak ada masalah lah. Tengok kalau dia pakai casing pun nice. Jadi korang mungkin kena cari casing yang macam ni untuk dapatkan wireless charger. Sebab wireless charger dia ni agak laju lah untuk Pro version. Jadi kita buka dia punya SIM. Kita nak tengok dia punya slot berapa yang korang boleh dapatkan. Kita buka. Yang uniknya untuk Honor ni, slot SIM card dia dekat bawah ni lah. Kalau kat brand Apple tu memang kat tepi. Boleh masukkan slot SD card
slot SIM card 1 dan 2 untuk slot. Ya, itu slot dia. Jadi jom kita onkan telefon ni. Aku dah onkan smartphone ni. Jom kita review dia punya spek, sebab aku tengok tak ada lagi yang tunjuk dia punya spek. Untuk smartphone ni dikuasakan oleh Magic OS 10 Snapdragon 8 Elite Mobile. Oh, ni antara chipset yang flagship lah. 12GB RAM, dia punya bateri lah 7000 mAh. Lepas tu kita tengok dia punya refresh rate. Display ke refresh rate boleh dapat 120Hz. Okey, ni 120Hz. Skrin dia memang nice, beza dia tu. Dia nampak tak fully lah. Memang nipis gila beza dia tu. Lepas tu button ni boleh setting color hold, untuk buka kamera lah. Boleh control kamera. So kamera 0.6, 1, 2, 3.4, 7. Dan untuk digital zoom boleh dapat 120 kali untuk digital zoom. Dia punya video semestinya 4K 60fps. Ada banyak function dalam ni. Aku akan buat video next lah. So, apa pendapat korang tentang Honor 600 Pro ni? Berminat? Kalau nak berminat untuk dapatkan, aku dah sediakan link dekat bawah, boleh je beli dekat situ. Kita jumpa next video untuk aku buat comparison, review dan macam-macam lagi test dengan Honor 600 ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Factory Mobile ni. Kita jumpa next video. Factory Mobile, your gadget solution.